Kita kena pandang motorsport ni antara sukan yang dah agak matang dalam negara kita. Dia bermula daripada zaman Batu Tiga sampai ke sekarang ni, dia dah melalui banyak fasa. Betul. Dan dia dah survive banyak zaman, 20 over years at least untuk MotoGP, more than that untuk Capri dan sebagainya. Jadi kita kena kita kena cuba untuk fikir, now it's no longer about survival, but how do we expand. Sebab kita duduk dekat Southeast Asia. Dekat Southeast Asia ni antara yang agak kondusif sebenarnya untuk sukan pemotoran motosikal. Dan sebab dia satu ialah sukan yang digemari hampir semua. Thailand minat, Indonesia minat, Jepun lagi, dan kita ada big support from Jepun yang ada technological advance. So kita berada di tempat dan region yang agak tepat lah kan. Jadi tak semestinya kita hanya nak pandang sukan ni hanya berjaya dekat Europe. Tak, kat sini pun kita boleh nampak kan dia ada banyak aspek yang agak menarik kat sini. It's quite conducive here in this region. So how do we tap into that? Bagaimana untuk kita orang kata apa? Bagaimana untuk kita ambil manfaat dari sini. So it's about expansion. It's about cooperation with more than what we already been doing. Convincing more corporate. Tak bolehlah kita hanya berharap pada contohnya Petronas sahaja ataupun syarikat-syarikat tempatan saja. So we need to have more. Dan aspek pelancongannya juga kita kena pandang juga. MotoGP, apart from 100 over 1,000 local enthusiasts, local fans, kita juga almost every year kita dapat catat 20-30 ribu pengunjung daripada luar. So sebenarnya impact ekonomi tu ada dan baik. So macam mana kita nak translate impact ekonomi tersebut, industri yang ada dekat belakangnya, region macam saya cakap ni rantau yang agak kondusif, agak supportive untuk sukan ni. Macam mana kita nak manfaat ke semua aspek-aspek dan elemen ni supaya sukan pemotoran ni bukan hanya survive from time to time, tapi juga boleh jadi satu career yang memberi pulangan yang sangat baik, especially untuk mereka yang menceburinya. So itu challenge. I think we need to look into how do we turn this into a serious industri yang akan bawa lebih banyak pulangan, yang bukan hanya indirect tapi juga direct kepada mereka yang terlibat.